Visa berada dekat Belah Republic Good untuk keluarkan emas edisi raya. Okey, kali ni edisi raya kita adalah bentuk ketupat, sangat-sangat rare lah. So tuan-puan mana yang berkesempatan datang ke Belah Republic Good, ambil kesempatan untuk turun ke ATM berada dekat level G bawah sekali. Okey, so hari ni macam ni tuan-puan di Conget. Okey, siapa yang dah di Conget senang sangat-sangat. So tuan-puan hanya boleh tekan item yang kita nak keluarkan. Macam ni bisa pilih side ni free untuk ketupat raya. Okay, dan kita boleh teruskan get withdraw. Tekan get withdraw, and ada dekat sini ada QR. QR ni tuan-puan boleh buka saja apps masing-masing. Okay, sekejap kita buka apps. Okay, bila kita dah ada emas dekat Conget ni, kita tekan saja scan kat sini. Scan kat sini dan terus direct dengan sini. Kita akan dapat TSC number, request TSC, dan dia akan dapat dekat dalam WhatsApp kita. Lepas tu kita terus tekan proceed sahaja. Okay, kat sini kita ada boleh pilih cara untuk buat bayaran, sama ada tuan menggunakan debit, Visa ataupun wallet. So dekat sini saya gunakan kad Visa. Okay, so tuan-puan siapa yang nak keluarkan emas edisi raya boleh terus datang saja ke Menara Republic Good. Kumpul emas dekat Lai Conget. Upaya banyak kita boleh keluarkan itu raya, keluarkan 5 gram, 1 dinar, 10 gram. Semua boleh kita beli dekat emas Republic Good. So cara dia, tuan-puan boleh saja klik dekat warna yang dekat bawah tu, ataupun klik dekat link bio untuk bantu sebaiknya.